Dewata Raya kembali. Jilid 8. 4 Juara. Kisah terdahulu. Naga Merah baru sahaja tiba di medan pertempuran bahagian utara. Ketika itu, seorang peserta telah pun dihancurkan oleh Dewa Pedang tanpa belas kasihan. Tawa jahatnya masih terngiang. Hahaha, empuk sekali sampah dunia ini. Dewa Pedang ketawa angkuh. Yakin tiada siapa mampu menandinginya. Tiba-tiba, satu suara memecah suasana. Itu belum pasti. Dia berpaling tajam. Di tengah arena, seorang pemuda berdiri tanpa gentar. Akulah Naga Merah. Dewa Pedang memandang rendah kehadiran Naga Merah. Pedang-pedang terbang dilepaskan serentak, menyerang tanpa belas kasihan. Namun, Naga Merah berdiri teguh, tidak berganjak, walau seinci pun. Serangan itu dipatahkan. Naga Merah menangkap serangan pertama tanpa gentar. Namun, Dewa Pedang tidak berundur. Kawalan dipertingkatkan. Pedang-pedang meletup dan menyerbu dari pelbagai arah. Serangan semakin ganas. Letupan berlaku berturut-turut. Pandangan Naga Merah tertutup sepenuhnya. Bilah-bilah pedang menikam serentak. Menyangka segalanya akan berakhir. Namun, pedang-pedang itu retak dan patah. Badan Naga Merah terlalu keras untuk ditembusi. Naga Merah memutar tubuhnya. Satu pusaran tenaga terbentuk. Pedang-pedang terbang terperangkap. Kawalan Dewa Pedang terputus. Kuasa dilepaskan sepenuhnya. Letupan bertubi-tubi. Serangan Naga Merah memaksa Dewa Pedang bertahan sepenuhnya. Bayangannya kabur, cuba mengelak dengan sisa kuasa terakhir. Namun, Naga Merah menerjah masuk tanpa ragu. Serangan ditangkis, tetapi hentamannya terlalu kuat. Dewa Pedang terpelanting. Hampir tewas, Dewa Pedang melarikan diri menggunakan pedang terbang. Namun, serangan Naga Merah meninggalkan kesan. Bilah kuningnya terlalu tajam untuk dipandang ringan. Kini, kedua-duanya lebih berhati-hati. Dewa Pedang mengumpulkan seluruh kuasanya ke pedang kuno. Serangan dilancarkan tanpa ragu. Namun, Naga Merah menangkis tetakan itu hanya dengan lengannya. Hentaman kuasa mencetuskan haba melampau. Air tasik mendidih. Wap tebal menutup medan pertempuran. Saat Naga Merah terleka, serangan datang dari belakang. Tetakan dilepaskan dengan kekuatan penuh. Naga Merah tidak sempat mengelak, lalu menahan serangan itu dengan lengannya. Hentaman kuasa menggoncang medan. Naga Merah menekan serangan tanpa memberi ruang. Kuasa dipercepatkan. Air tasik meletus menjadi gelombang. Dewa Pedang terpaksa berlundur. Namun, hentaman tetap mengena. Dewa Pedang tertekan oleh gelombang air yang berterusan. Ketika dia cuba bertahan, Naga Merah menyerbu keluar dari pancutan air. Serangan dilancarkan tanpa memberi peluang bernafas. Serangan jarak dekat tercetus. Pedang kuno berjaya menggores dada Naga Merah. Namun, serangan itu tidak mematahkan langkahnya. Dalam sekelip mata, pedang kuno dirampas dari tangan Dewa Pedang. Musuh terpaksa berundur. Tanpa pedang kuno, Dewa Pedang terpaksa berundur. Naga Merah pula menarik semula aura titanium. Kuasa dikawal. Pertarungan memasuki fasa baharu. Tekanan semakin memuncak. Dewa Pedang yakin pengakhiran sudah hampir. Namun, Naga Merah bertindak. Rod logam terbelah dua. Tenaga elektrik mengalir deras. Kuasa kembali penuh. Naga Merah menyerang pantas.
Aura dilepaskan bersama hentakan. Dewa Pedang membalas. Namun, naga merah melompat tinggi, mengelak tepat pada waktunya. Serangan dari udara. Tikaman bertubi-tubi. Air tasik memercik tinggi. Medan pertempuran semakin genting. Dewa Pedang menyerang dengan kemarahan penuh. Ruang dipenuhi tikaman. Namun, naga merah mengelak dengan ketepatan. Serangan balas mengena tepat ke kepala. Dewa Pedang terhentak ke belakang. Dewa Pedang terkulai di dalam air. Naga merah menyangka segalanya telah tamat. Namun, aura gelap kembali muncul. Dewa Pedang bangkit. Pedang ditikam ke tanah. Arus elektrik merebak. 6 pucuk pedang terlepas ke udara serentak. Naga merah berhenti bergerak, memerhati. Tenang. Rod logam dihayun. Dentuman kuat. Asap ungu mesambar pandangan. 4 pedang memintas sisi. Serangan bertubi-tubi. Akhirnya mencederakan tubuh naga merah. Walau penglihatannya kabur, naga merah tidak berhenti. Rod logam terus berputar. Tarikan kuat tercipta. Semua pedang ditarik ke pusat pusaran. Medan magnet terbentuk. Dewa Pedang tersentak. Dia sedar dirinya telah terperangkap dalam helah sendiri. Satu demi satu, pedang dikunci. Kemudian, 2 bilah bertembung. Formasi hancur. Letupan menghancurkan empangan. Air melimpah. Dalam kekacauan itu, naga merah meluru ke hadapan. 2 tumbukan menghentam bahu Dewa Pedang. Tulang patah. Tendangan susulan menghancurkan lututnya. 1 hentaman terakhir ke wajah. Dewa Pedang tersedar di atas empangan. Tubuhnya tidak lagi berdaya. Dari kejauhan, para pemerhati hanya mampu berdiam diri. Mereka akui kekuatan dan kebijaksanaan naga merah. Namun, di terowong kereta api selatan, satu kuasa baharu sedang muncul. Seorang lelaki bertubuh besar melangkah keluar. Di atas kereta api merah, dia berdiri tenang, menunggu. Namanya Rhea. Tenaga dihimpunkan. Bobola cahaya uranium berdenyut perlahan-lahan. Pertarungan sebenar baru sahaja bermula. Pertarungan sebenar baru sahaja bermula. Jilid 9 akan kembali dengan kuasa yang lebih ganas, dengan pertarungan yang lebih kejam, dan dengan nasib yang tidak semua akan selamat menghadapinya. Bersambung.